5 koleksi Al-Quran paling pelik pernah dijumpai. Manuskrip top copy. Antara manuskrip Al-Quran paling tua yang masih ada di bumi disimpan di Istanbul, Turki. Codex Perisino Petropolitanus ditemui di Paris. Terdapat lembaran yang dipisahkan disimpan di Perpustakaan Vatikan. Manuskrip Sana'a ditemui di sebuah masjid di Yaman. Dalam longgokan guni lusuh pembinaan semula masjid tersebut mengandungi pelbagai lapisan tulisan menunjukkan perkembangan awal Al-Quran. Lembaran Tübingen dikatakan ditulis selepas 20 tahun kewafatan Rasulullah SAW dan hanya dijumpai mengandungi 26.2% kandungan Quran. Manuskrip Birmingham ditemui di Universiti Birmingham. Dipercayai salinan awal Al-Quran kemungkinan ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat kajian menyangkalnya kerana ia bercanggah dengan sejarah pembentukan sistem tulisan dan tanda baca Al-Quran sekarang.